Dalam landscape politik pembangkang Malaysia, ada satu wajah baharu yang muncul. Tapi kemunculan dia ni berlaku di tengah-tengah sebuah rumah yang sedang bergolak. Hari ini, kita akan lihat dengan lebih dekat peralihan kuasa dalam Perikatan Nasional dan krisis dalaman yang nampaknya mengancam untuk memecah belahkannya dari dalam. Jadi, persoalan paling besar sekarang, di tengah-tengah semua kemelut nih, siapa sebenarnya yang akan pegang stereng pembangkang untuk menghadapi pilihan raya akan datang? Okey, jom kita bedah siasat isu ni. Kita akan pecahkan analisis kita kepada 4 bahagian utama supaya kita betul-betul faham apa yang sedang berlaku. Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama. Jom kita kenali figura yang disebut-sebut sebagai masa depan gabungan ni, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar atau kita panggil je Dr. Sam. Ramai penyokong nampak Dr. Sam ni macam satu pakej yang lengkap. Kenapa? Sebab dia bukan ahli politik tipikal. Latar belakang dia sebagai pakar kejuruteraan aero angkasa memberikannya imej teknokrat yang segar. Tambah pula dengan rekod prestasi dia mentadbir Terengganu, ramai nampak dia ni pemimpin yang buat kerja, bukan sekadar berpolitik. Inilah kualiti-kualiti yang orang percaya boleh pikat pengundi atas pagar, terutamanya di kawasan bandar. Petikan ni bagi saya merumuskan dengan sangat baik daya tarikan unik Dr. Sam. Maksudnya apa? Maksudnya dia berpegang teguh pada ideologi teraspas, tapi cara dia membawa diri dan pendekatannya lebih bersifat nasional dan profesional. Gabungan inilah yang membuatkan dia dilihat sebagai jambatan yang boleh menghubungkan dua dunia dan menjadi calon yang sangat berpotensi untuk menerajui cabaran menentang kerajaan. Tapi cerita ni tak semudah itu. Kemunculan Dr. Sam bukan berlaku dalam vacuum. Kuasa baru dia ni perlu diimbangi dengan kuasa yang sedia ada. Dan di sinilah masuknya satu lagi watak utama dalam PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Nampaknya macam ada satu pembahagian tugas yang tak rasmi antara mereka berdua. Cuba bayangkan macam ni, Dr. Sam adalah produknya, wajah baru yang segar untuk dijual kepada pengundi. Tapi setiap produk perlukan enjin untuk bergerak. Enjin itulah Hamzah. Dia ni pakar strategi di belakang tabir yang gerakkan jentera parti dan jadi suara lantang di parlimen. Jadual ni jelaskan lagi perbezaan domain kuasa mereka. Dr. Sam bina reputasi dia melalui tadbir urus yang baik di peringkat negeri. Manakala Hamzah pula, playground dia di peringkat persekutuan sebagai dalang politik. Sepatutnya gandingan ni nampak mantap kan? Well, di sebalik kerjasama ni, ada satu kebimbangan yang besar dalam kem Bersatu. Bila nama Dr. Sam makin melonjak, diorang mula risau. Risau yang Bersatu akan nampak macam adik je dalam gabungan ni, ditenggelami oleh PAS. Dan ini bukan sekadar soal imej, tapi satu ancaman strategik. Kalau pengundi nampak PN ni terlalu PAS, ia boleh menjejaskan kedudukan Bersatu. Dan ketegangan dalaman ni akhirnya meletup. Ia membawa kepada krisis paling besar dalam sejarah Bersatu, satu perpecahan terbuka yang berlaku betul-betul di depan mata kita semua. Okey, untuk faham drama perebutan kuasa ni, kita kena faham sikit pasal Akta Anti Lompat Parti. Ada perbezaan teknikal yang sangat besar antara dipecat dengan keluar parti secara sukarela. Kalau seorang ahli parlimen tu dipecat, biasanya kerusi dia selamat. Tapi kalau dia keluar sendiri, kerusi tu kena dikosongkan. Nampak tak? Celah undang-undang ni lah yang jadi medan pertempuran politik mereka. Dan garis masa ni tunjukkan betapa cepatnya keadaan jadi parah. Ia bermula dengan sokongan terbuka, kemudian beralih kepada percaturan undang-undang dan memuncak dengan tindakan yang drastik, pemecatan timbalan Presiden Parti sendiri. Pada ketika ini, Bersatu secara rasminya dah retak menanti belah. Petikan ni mengesahkan segalanya. Ini bukan lagi sekadar perbezaan pandangan politik. Ini dah jadi satu perbalahan peribadi yang dihebahkan secara terbuka. Nampaknya macam dah tak ada jalan untuk berdamai. Jadi, dalam suasana yang huru-hara macam inilah, Dr. Sam dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Bayangkan, dia mewarisi sebuah takhta, tapi takhta tu berada di atas sebuah gabungan yang sedang bergolak dengan begitu hebat. Nombor ni nampak macam kecil, tapi maknanya sangat besar. Selama 48 jam, 2 hari penuh, senyap sunyi dari pucuk pimpinan Bersatu selepas pelantikan Dr. Sam. Kesunyian itu sebenarnya lebih bising daripada jeritan. Ia menghantar mesej yang sangat jelas tentang betapa dalamnya keretakan dalam gabungan itu. Senarai tugas yang menanti Dr. Sam memang berat, sangat berat. Dia bukan je kena cuba cantumkan semula Bersatu yang dah berkecai, tapi pada masa yang sama dia kena bina semula jambatan kepercayaan dengan pengundi atas pagar dan pengundi bandar. Kejayaan atau kegagalan dia bergantung sepenuhnya pada kemampuan dia mengemudi lautan yang bergelora ni. Jadi, persoalan terakhir untuk kita fikirkan ialah, adakah Dr. Sam mampu menjadi gam yang menyatukan semula serpihan-serpihan ini dan memimpin PN ke arah kemenangan, ataupun adakah dia sekadar mewarisi kerusi kapten di atas sebuah kapal yang sedang karam? Jawapannya bukan saja akan menentukan nasib pembangkang, tapi berpotensi untuk mengubah keseluruhan landscape politik Malaysia.